Adalah orang kata main melawat hari tu ni kat masjid daripada Kelantan. Ustaz nak tanya sikit Ustaz. Duk viral ni Ustaz ni. Apa dia? Tak pernah dengar pun. Dia pun kata Masjid Busyra ni tak apalah. Boleh buat macam-macam. Madat duk taja. Aku kata banyaklah madat duk taja. Tumbuk madat ni ikut. Mana ada? Daripada infak orang ramai ni. Tak ada. Adalah program-program tertentu tu kita duk join kan. Join hang tolong aku, dia aku tolong hang pula kan. Dia pun rajin dia minta tolong kita. Mai sah buat iklan aku tolong lari kat tempat aku sah. Dia tolong lari juga. Kita lari tolong lari kat dia. Kan lagu tu lah. Kita buat jual maflar tak boleh habis, dia buat program besar bagi maflar tu kat dia, dia tolonglah jual, alhamdulillah habis, dapatlah 70,000 jual maflar tu. Lagu tu lah. Hak lain tak ada. Dia kata tak apalah madat duk taja bulan-bulan. Banyaklah taja bulan-bulan. Pergi cari tu Yaakob Isra tu tumbuk engkau dia. Mana ada? Dia kata tak ada tak bagi. Dia kata ustaz kena jawab benda ni. Orang duk sebut kata madat duk bagi kat Masjid Busyra. Tak ada. Entah. Daripada orang ramai yang duk infak ni lah. Dia sikit-sikit. Dan alhamdulillah bukan sekadar tu. Kami dapat gajikan 65 orang yang bekerja di Masjid Al-Busyra Merbuk. Daripada duit masjid. Tak ada orang taja. Daripada mana? Daripada duit kita. Merebuk tu, karya kami tu kan besar.